Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geng. Untuk cara di sini, kita bicara sebelum ini berkaitan dengan personal development. Dia menjurus kepada tindakan individu dalam meningkatkan 3 perkara, iaitu berkaitan dengan skills, berkaitan dengan knowledge dan juga attitude. Right? Jadi itu tindakan individu lah. Tapi dari sudut pandang organisasi, perkara yang dinamakan sebagai personal development ni perlulah dijadikan sebagai satu usaha dalam meningkatkan attitude, skill dan knowledge ahli pasukan kita. Sangat penting. Orang kata training ni membazir. Membazir sebab apa? Sebab tidak ada impak, tidak ada keputusan segera ataupun result segera yang boleh dapat berdasarkan kepada training ataupun latihan. Ataupun yang kita bicara sekarang berkaitan dengan personal development. Cumanya kita kena maklum yang training ini adalah satu proses yang berpanjangan, penambahbaikan. Ada beza di antara training and learning. Learning, apa sahaja yang kita tengok, apa sahaja yang kita dengar, apa sahaja yang kita baca, kita boleh belajar sesuatu daripada situ. Tapi training adalah satu proses yang berstruktur yang kita jalankan khusus memfokuskan kepada attitude, skill and knowledge, ASK. Attitude, skill dan knowledge yang kita rangkumkan dinamakan sebagai personal development. Personal development kepada staff-staff kita. Itu amat mencadangkan kepada semua pemilik-pemilik organisasi. Tak kira lah mungkin sama ada syarikat mikro ataupun naik kepada medium enterprise ataupun syarikat yang besar, untuk kita memfokuskan kepada menambah nilai ataupun reskill ataupun upskill kita punya ahli-ahli pasukan kita supaya memberikan keputusan yang baik dengan apa yang kita harapkan. Barulah tercapai segala action plan kita, visi kita dan misi kita. Itu yang pertama. Right? Amat penting. Akan kesedaran penting untuk ada investasi. Invest kepada pembinaan attitude, skill and knowledge pasukan kita. Jadi kena ambil berat tuan-tuan. Ramai orang memikirkan training tak payahlah, kita buang masa saja. Itu satu perkara yang kita anggap salah, yang tidak bersesuaian dengan apa yang sepatutnya. Dengan ahli pasukan yang bagus akan hasilkan result yang bagus. Sebab dari sudut keilmuan boleh membuka pandangan. Pandangan itu sesuatu perkara tersebut tak dapat kita dapat result yang bagus terus daripada pandangan itu kalau tidak ada ilmu yang mencukupi. Jadi sebab itu kita kena fit mereka dengan ilmu. Mungkin ilmu tersebut dia bukan berfungsi ketika itu, tapi bila sampai masanya mereka telah pun dibekalkan dengan ilmu yang mencukupi agar dapat melihat suatu perkara itu untuk ditambah baik. Jadi itu yang kita nak kongsikan kepada tuan-tuan, akan pentingnya investasi untuk syarikat ataupun organisasi dalam membina ahli pasukan mereka dari sudut attitude, skill dan knowledge. Itulah, moga-moga diambil cara. Cumanya mungkin selama ini bila kita buat training, kebanyakannya training yang kita anjurkan tu semua training bersukaria. Itu bukan training, itu adalah dinamakan sebagai shared experience, berkongsi pengalaman, kegembiraan, buat family day dan sebagainya. Tapi training mesti berstruktur, menjurus kepada meningkatkan 3 kompetensi ini, skill, attitude dan knowledge. Jadi kalau benar training itu dijalankan dengan baik, pasti memberikan impak yang baik kepada para peserta dari sudut knowledge dan awareness dahulu. Dia tak boleh mengubah, kena faham itu. Dia boleh meningkatkan dari sudut knowledge dan juga skills. Tapi attitude bagaimana? Attitude tu kena ada prosesnya lah. Itu yang kita cerita pasal personal development secara khususnya. Alright, jadi itulah kita punya sesi video yang santai dan kita bercerita akan kepentingan untuk ada investasi dari sudut kewangan, dari sudut masa, membina ahli pasukan supaya dapat meningkatkan 3 perkara yang kita sembang sebelum inilah, iaitu attitude, skill and knowledge. Alright, itu saja untuk video pada kali ini. Moga-moga ada baiknya insya-Allah. Alright, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.